Alright, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Harap hari korang baik-baik je. Hari ni saya nak servis motor puan suku, servis throttle body lah. Problemnya pasal timing rendah, dan motor ni tak pernah lagi servis throttle body. Jadi kita buka cover set semua, kita cuci throttle body semua lah. Dalam minyak naik atas. Ni kalau kita cek bahagian dia punya dalam sini kotor ataupun tak. Kita tengok RPM dia idling berapa. So kalau nak servis throttle body Huawei suku ni, better buka semua lah, satu set buka. So senang kerja. Ni filter Huawei suku dah teruk dah ni tu kan. Kita cek RPM dia. Ni kita cek RPM dia dulu. Belum apa-apa, kita cek dulu. RPM dia terlampau rendah tau. Dia main kat 900. Biasa kalau standard dalam 1400 tak ke 1500. Itu standard. Biasa 1400 sampai 1500 lah. Paling rendah pun 1003. Ini dah baru 1002. Ni 1002. Abang pernah masa belum tukar exhaust ni ada pernah buat setting minyak balik tak? Pernah. Pernah kan? So kita check RPM dia. RPM dia rendah, kita kena set balik lah. Kita masuk balik semua dalam ni. Bau minyak ni. Ni semua nak kena cuci. Nampak ada minyak. Throttle body ni tak berapa kotor sangat lah.
cara dia nak bersihkan motor body. Racing yang standard, perubahan dia ada kat sini, ada beza, dia punya lubang dia lebih besar daripada standard. Lagi banyak ruang. Lebih banyak ruang, kira angin banyak lebih masuk, lebih cepat Jadi lah. cepat lah. Jadi terus. So kita tak pakai ni, tengok filter standard, kita tak pakai dah. Kita tukar baru, pakai air filter K&N. Alang-alang kan, tukar terus. Kalau tahu habis PKP nak ride je, kata pening-pening. So saya pakai K&N air filter. Harga dia RM45. Yalah ngam. Okay, kita dah pasang ni, last kali baru kita buat tune. Kita monitor dia balik lah, tengok macam mana. Set balik lah dia ni. Ni kita tune balik Jadi standard lah ni. Bila dia bagi kita masuk, 3, 4. dia akan jadi perubahan bila kita buat. Kita basuh balik. Tadi 1100, paling tinggi 1100 setengah.
okey lagi ni. Bulan standard Semua lah. okey lah. Gudang semua okey lah. Bateri Bateri okey. 12.2 volt okey. Macam ni kita nak tahu kalau macam pas kita rosak ke apa kan boleh bang. Dekat FID ni kita boleh test dekat maintenance je. Oh, Macam ni bila kita nak testing dia rosak atau tak rosak, dia boleh detect lah ni. kita tekan je lah nanti dia hidup. Macam ni dia hidup. So ni kita dah check apa tadi? Bateri sama Dia punya apa coolant. Coolant dia punya CC. Jadi dia nak check lampu ke power dia masuk letak dekat atas. Kita boleh tekan hidup. Lampu bawah lampu bawah tak ni. Bawah ada berapa? Dekat lampu atas. Lori pun semua okey. Tak ada apa-apa yang bermasalah. Semuanya So okey. kita clearkan balik, kita reset je. Sebelum ni ada buat apa, adjust minyak dia tak? Sebelum ni kira buat FID lah. Tak, Friday. Ada 2 kali buat je. Oh, okey. Ada buat penambahan 15 kan? Okey. Masuk ke core exhaust ni lah. Tapi bila bawa ada tak rasa apa-apa ke yang tak cukup? Tak ada juga lah. Biasa je lah. Dia tak cukup kelajuan je. Cukup kelajuan. Okey. Kita dah settle dah. So motor ni tinggal pasang aja lah. Alright, motor pun dah siap. So kita balik. Hari pun dah hujan. Kita bedal je lah balik. So mana yang nak servis motor boleh pergi ke FRF Motor dekat Taman Mawar Pasir Gudang. Alright. So kali ni macam biasa, jangan lupa subscribe, like dan share. Alright. Okay. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.